Sekarang ni kita ada pisang berbuah, pisang kepok tapi banyak ni. Jadi saya pun fikir buat keripik lah. Boleh makan banyak-banyak, simpan ke, jual ke, atau apa-apa je lah yang boleh buat. Jadi kita sagat dulu Sagat baik-baik tau sagat. Takut nanti jari pula kita sagat. Lepas tu letak air garam. Goreng sampai kuning keemasan lah pisang tu. Ya, abang. Kalau boleh tunggulah sampai minyak tu macam dah stop kan, dah tak bising, baru angkat. Dah 2 minit. Lepas tu kita pun angkat dah kan, kalau dah siap, dah senyap dah. Lepas keripik tu tak panas, masukkan dalam bekas. Sedia untuk dimakan. Mari kita rasa sikit. Tengok, kucing pun makan. Mesti sedap kan?